benda bodoh tu aku buat dulu tu sangat-sangat kotor tu guys. Aku dah start bergaul dengan budak-budak Form 1, Form 2. Kau faham tak? So, diorang ni guys, diorang ni sedikit sebanyak membuatkan aku rasa yang aku nak try untuk sedutan rokok pertama. Guys, kau tahu tak macam mana aku boleh jadi ketagih dengan pada waktu aku umur 10 tahun tu? Yang di mana aku suka lepak dekat tempat yang di mana orang-orang tua ni sedang okey, aku duduk situ. Aku akan ambil waktu dia buang. Kau faham tak? Waktu dia buang tu, aku akan kutip tu dan aku sambung hisap. Kalau aku fikir balik sekarang ni, benda bodoh tu aku buat dulu tu sangat-sangat kotor tu guys. Sebab apa? Aku dah share dengan mulut orang tua yang tak tahu apa benda penyakit yang diorang ada. Itu aku waktu dulu. Dan lama kelamaan aku buat benda tu, sampailah tahap yang aku dah pandai beli sendiri. Okey, mak bapak aku tak tahu. Aku dah pandai beli sendiri dan tu aku letak dekat luar rumah. Aku letaklah kat mana-mana. Aku seal kat mana-mana.